Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Assalamualaikum. Selamat pagi. So selamat datang ke channel YouTube Wan tu. Kalau tengok kat belakang Wan ni, aquarium ikan ni. So tengok video ni sampai habis. 4 minggu berturut-turut dalam video ni. Tapi aquarium ni dah 2 bulan dah kita tunjuk. Dengan penjagaan hanya 10 minit saja sehari kita spend, kita buang air dia 10%, kita bawa balik. Kalau kita perlu buang algae ni kita buang, tapi dia lama-lama algae tu akan tak ada, jadi kita dah tak payah buang dia setiap minggu dah. Tapi air, pertukaran air tu 10% tu perlu, tu cukup mudah. Buang air dia aja, lepas tu tambah air lain, air baru. So kita akan dapat aquarium yang macam ni ya. Air dia jernih, ikan semua pun banyak. So tengok video ni sampai habis. Lepas tu kalau kata memang minat dengan penjagaan aquarium ni apa semua, tang last video ni dia akan ada playlist. Jadi kita daripada playlist tu kita boleh select lah apa yang kita tengok tentang penjagaan aquarium dengan ikan hiasan ni. So selamat menonton. Ni minggu kelima kita main aquascape ni. Minggu kelima kita boleh tengok pokok semua naik sihat. Terutama sekali ni pokok lumut ni. So sehari kita nak potong pokok lumut ni. Kita nak cucuk dia bagi banyak di bawah. So dia dah tinggi dah naik atas air. Lepas tu algae pun dah berkurangan, tapi ada algae. Jadi macam biasa lah, setiap minggu tu kita buang air 10%, sekali buang algae ni. Tapi algae dah berkurangan dah. Belah sini pula algae tak ada sangat. Pasal yang belah aquarium utama ni dia kena matahari lebih sikit. Yang ni dia kurang sikit, dia dalam sikit ke dalam pos ni. Jadi algae dia pun tak banyak sangat. Tapi pokok-pokok semua sihat. So rumput-rumput pun naik rumput baru. So yang ni yang ni yang aquascape kita ni dah sebulan dah, ni minggu kelima. Ni minggu kelima kita main aquascape ni yang baru ni. Jadi algae tak ada terus langsung. Algae tak naik lagi. Minggu kelima. Ikan semua sihat. Pokok semua pun naik elok. Semua pun naik cantik. So aquarium nombor 4 ni, yang ni tengok udang banyak. Jadi yang ni kita tak tanam apa pun. Yang keempat ni pasal dia mungkin terlindung matahari ya. Dia kan berbentuk L, jadi yang kawasan ni, yang belah aquarium ni dia tak kena matahari sangat. Jadi tengok kita punya Christmas ni pun mati, tak hidup, mati. Jadi kita tak tahu pokok apa yang sesuai nak tanam dekat sini. So hari ni kita isap air, kita tak buang tu. Kita isap dia, kita bubuh dalam timba. Kita bubuh dia dalam timba. Pasal apa? Pasal anak udang dengan anak ikan ni dah melampau banyak sangat dah. Jadi kurang-kurangnya kita bubuh dia dalam timba. Kalau dia tak isap pun kita, orang kata apa, kalau dia termasuk pun dia jatuh dalam timba ni, jadi kita boleh ambil dia balik.
timba lah. Baru kita pergi tuang dekat pokok. Ni kita tengok timba ni. Okey, udang semua. Udang sama ikan yang kena hisap tu ada balik dalam timba. Jadi kita tuang balik dalam akuarium. Masukkan balik. Dengan pasiak-pasiak tu kita masukkan balik. Okey, so kita dah buang ayak, lepas tu kita isi balik ya, lebih kurang dalam 10%. Jadi lah ni kita nak potong pokok, kita hanya perlu ada gunting. Kita potong pokok-pokok yang dah tinggi lah. Ini rumut ni dah tinggi lah. Jadi kita boleh potong dua. Lepas tu kita ambil tweezer tu, kita cucuk balik. Kat mana yang kita nak cucuk. Kita nak lindung matahari ya. Kalau nak lindung matahari, kita bubuh dia kat cermin depan ni.
Okey, minggu ke-6 kita main aquarium tu. Okey, kita dah cuci, kita dah buang dia punya ayak, bubuh lain 10% tu. So yang ni. Okey, minggu 5 tu kita dah potong pokok-pokok ni semua. Kita tanam balik kat tepi-tepi dia semua. Tengok, semua dia dah cabang-cabang lah. Pokok ni pun sama. Daripada banyak minggu ke-5 tu kita potong-potong dia, kita bubuh dia asyik-asyik. Tapi semua dah jadi tinggi balik lah. Okey, pokok lumut. Pokok lumut ni dia cukup senang tumbuh. Okey. Jadi dia ni serupa macam algae juga. Dia tumbuh cukup cepat. Jadi kalau dia ada tu, algae tu akan berkurangan lah. Kalau macam pokok-pokok merah ni semua, mereka ni slow. Mereka ni lambat. Okey, mereka ni lambat. Okey, pokok lumut ni dia cukup cepat. Okey, ni pun driftwood kita bubuh. Okey, kita cari, kita bubuh, tapi kita tak buat apa lagi. Saya letak dulu. Kita nak tengok. Okey. Dia penuh dengan algae, tapi tengok algae tu pun dah berkurangan, dah jadi nipis. Okey, mati. Lepas tu ikan makan. Okey. Kalau kita tengok kat sini dekat-dekat, tengok udang banyak. Tu anak ikan pun dah jadi beratus-ratus ekor. Okey, ni kita punya moss ni. Okey, ni yang baru yang kita bubuh. Kita ambil dari tengah planted tank tu. Okey. So dia akan bertukar wajah ni. Moss ni. Pasal ayak ni dah panas, dia tak sejuk. Jadi dia akan daripada macam ni, dia akan cuma jadi panjang-panjang. Dia dah tak jadi macam pokok Christmas. Okey. Jadi Christmas semua ni dia boleh hidup dalam semua orang kata apa, janji ada cahaya. Okey, dia boleh hidup dalam semua suhu. Okey, yang lama pun dia hidup. Okey, cuma jangan suhu ni, pokok ni kalau boleh jangan suhu lebih daripada 30 ataupun 28 lah. Lalunya kebanyakan pokok dia nak suhu dalam 27 ke bawah. Okey, kalau atas ada tu dia akan tak sihat ataupun ada yang terus mati je. Jadi dia kena kalau boleh 27 ke bawah. Tapi jangan naik sampai 30. Kalau 30 ni bukan takat pokok mati, ikan-ikan pun boleh mati 30 kalau suhu dia. Okey. So kalau aquarium di rumah tu dia lebih daripada 30 tu, kita kena bubuh kipas angin atas dia. Kalau kita tak pakai chiller. Macam yang ni dia di luar. Kita cuma pakai batu-batu sungai kita bubuh. Ni bawah ni ada banyak batu sungai kecil-kecil, kita campur dengan tanah dulu. Jadi sebab tu ayak dia tu sejuk lah. Dia dalam 27 lah. Jadi pokok-pokok semua, moss semua pun hidup. Tengok udang banyak. So yang ni untuk minggu ke-6. Nanti kita update pula minggu ke-7, minggu ke-8 kita akan update kemudian. Ini minggu ke-6. Minggu ke-7 kita tanam mula pun semua dah naik balik. Tinggi lah. Okey, tapi semua sihat. Rumput pun banyak, ikan pun banyak. Mati. Yang kecil pun dah jadi besar. Yang kecil-kecil pun banyak bawah ni. Di sini pun ada banyak pokok ni pun dah tinggi dah.
Kita makan semua kan. Nah, hijau lah. Pokok-pokok ni semua sihat. Pokok semua tumbuh sihat. Kalau makan banyak, atau algae pun dah berkurangan banyak lah. Minggu ke-8 lah. Aquarium kita tu. Kita boleh tengok dengan orang kata apa, setiap minggu tu buang air 10% saya. So kalau kita perlu buang kotoran dia, kita buang kotoran dia. Kalau dia algae dia banyak, tapi tengok ni, minggu ke-8 ni algae dia dah berkurangan dah. So jadi lepas kita dah buat dah berapa lama, algae dia kena dikurang, jadi kita cuma buang air je lah. So algae tu mungkin kita dah boleh, orang kata apa, buang dia 2 minggu sekali. Bagi dia banyak, 2 minggu mungkin dia banyak. Okey. Tapi ni dia dah berkurangan banyak dah. Okey. Memang ada lagi sikit-sikit. Okey. Pasal aquarium ni duduk di luar, jadi dia tak boleh lari daripada algae ni. Okey. Ni semua ni algae ni. Tapi dia dah tak naik tebal lah. Okey. Dia naik kecil-kecil itu lah. Okey. So kalau di atas kayu ke batu dia okey. Dia semua yang kita risau tu, kalau dia naik atas pokok, pokok kita akan mati. Okey. Ni aquarium kita ni yang kita baru buat, dia nak aquascape tu. Kita tengok kita punya apa, moss kita pun naik sihat, pokok pun naik sihat. Semua pokok ni dia pelan sikit. Okey. So tengok sebelah sini pun kita dah bubuh kayu belah ni, tapi tak buat apa-apa lagi yang ni. Okay. So aquarium ni semua ni bersambung. Aquarium ni semua ni bersambung. So kita tengok jauh ni, tu dia bentuk L. Okey, wan sambung semua sekali. Buat sendiri semua, sambung semua sekali. Okey. So ni besi pun kita beli, kita peteri sendiri. Okey. So kalau pokok
yang kita nak tanam tu, dalam pokok kita nak tanam tu, kita tengok ni pokok lumut. Ni pokok lumut ni dia tak akan naik atas daripada permukaan ayak. Okey, bila dia sampai permukaan ayak, dia akan duduk atas ayak. Okey. Ni. Jadi dia memang kita sentiasa kena potong dia lah, dia cepat naik. Dia cepat naik. Jadi bila dia dah nak sampai permukaan tu, kita potong dia. Kita potong dia bagi dia naik lain. Okey. So kalau nak pilih pokok lumut ni, yang ni kalau kita tanam dalam akuarium dalam rumah, kita buat aquascape okey. Pasal dia terlalu sangat ikut cahaya. Okey. Jadi kalau lampu duduk di atas, dia akan duduk di atas. Kalau tidak, tengok, walaupun dia kecil-kecil, dia sengit, dia ikut cahaya matahari. Pasal akuarium ni duduk di luar. Kalau yang ni okey. Yang ni dia batang dia lembut sikit. Okey, dia mudah putus, tapi dia tak ikut cahaya sangat. Dia ikut ayak lagi. Jadi dia akan berdiri dengan elok lah. Okey. So dengan pertukaran ayak tu, kita bukan saja ni, pokok kita pun sihat, ikan kita pun sihat. Tengok berapa banyak ikan yang dah jadi dalam ni. Okey, bukan cakap ikan je, tengok udang-udang kita pun sihat. Okey, tengok duduk di tepi-tepi dinding ni berapa banyak. So yang dinding ni saja Wan biak ni yang algae hijau ni. Pasal udang ni makan algae ni, sebab tu dia ramai duduk kat sini. Jadi kita tak buang. Macam yang ni pun sama. Yang ni kita tak buat apa, tapi di lantai dia semua penuh algae. Jadi dia pun makan udang.